Titik terendah seorang anak lelaki bila dapat tahu mak hampir buta. Kecewa, merana, menyesal menghantui aku. Sebab mak selalu cakap nak sangat tengok Kaabah depan mata. Akulah anak yang mak harapkan, tapi sekarang hanya Allah je tahu macam mana aku rasa masa tu. Nama aku Faris, umur 34 tahun. Aku anak sulung. Mak aku umur 58. Dari kecil, mak memang kuat kerja, jaga kami adik-beradik tak pernah berkira. Tapi sekarang, mak aku dah tak nampak jelas macam dulu. Awalnya biasa je, mak selalu cakap, kenapa tulisan ni makin kabur ya? Aku ingat rabun biasa, beli cermin mata, selesai. Tapi rupanya aku silap. Makin lama, mak aku mula salah nampak. Nak tuang air, terkeluar dari cawan. Nak jalan ke dapur, langgar bucu meja. Paling aku tak boleh lupa. Satu hari tu, mak aku pegang muka aku, dia tanya, ni Faris ke atau adik? Aku diam. Dalam hati, aku dah mula takut. Bila cek hospital, doktor cakap saraf mata mak aku dah mula rosak. Kesan dari bacaan gula yang lama tak terkawal. Bukan sehari dua, tapi bertahun-tahun. Doktor cakap lagi, kalau tak jaga dari awal, memang akan jadi macam ni. Aku rasa macam kena hempuk. Sebab aku tahu mak aku jenis tak suka makan ubat. Dia selalu cakap, tak apalah, nanti okey lah tu. Rupanya tak apa itulah yang makan dia perlahan-lahan. Sekarang, setiap kali keluar rumah, aku kena pegang tangan mak. Nak baca mesej pun aku kena bacakan, nak solat. Kadang dia nangis sebab tak nampak sejadah betul-betul. Aku pernah tanya diri aku, kenapa aku tak paksa dari awal? Kenapa aku biarkan? Aku bukan tak cuba ikhtiar, aku cari macam-macam. Sampai satu tahap aku jumpa satu herba ni, orang lama panggil akar legi. Aku baca ada kajian yang kaitkan dia dengan sokongan kawalan gula dan peredaran darah. Aku cuba carikan dalam bentuk kapsul. Senang mak nak makan. Nama dia kapsul aman. Aku bukan nak cakap benda ni magic, tapi sekurang-kurangnya ini usaha aku. Cuma satu benda aku nak pesan, kalau mak ayah kita sekarang mata dah mula kabur, selalu silau, nampak bayang je, jangan tunggu. Sebab bila saraf mata dah rosak, dia bukan macam luka biasa yang boleh sembuh balik. Aku share ni bukan sebab aku kuat, tapi sebab aku dah rasa penyesalan tu. Kalau korang masih ada peluang, jagalah awal, ikhtiarlah apa yang boleh. Kita cuma usaha, Allah yang tentukan. Doakan mak aku ya. Assalamualaikum.